Hai, bersama saya Dr. Niki Syuhada, mentor kewangan anda. Dalam Bijak Wang, Bijaksana, Bijak Sini. Sertai kuis Bijak Wang dan anda juga berpeluang memenangi sebuah iPad 3. Dengarkan saya setiap Selasa 11.30 pagi hanya di Bernama Radio 24. Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu sekali lagi dalam ruangan Bijak Wang, Bijaksana Bijak Sini, pastinya bersama dengan pakar keuangan kita Dr. Niki Syuhada yang telah pun bersedia dengan tips-tips hari ini. Apa khabar? Khabar Doktor? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam ceria, salam bijaksana, bijak sini. Anda boleh bersama kami seperti biasa. Taliannya 03-2692-7939 dan juga anda boleh ke Facebook bernama Radio 24. Juga menghantarkan SMS dengan menaip R24 jarak tagkan soalan anda. Dan hantar terus ke nombor 32728. Kabarnya hari ini tips-tips yang perlu anda dengar kerana tajuk hari ini amat menarik. Tajuk yang kena kat semua orang, Doktor. Ya kan? Poket kosong. Poket kosong. Itulah. Okey, Rosli, dekat Facebook saya kan, topik ni ada ditanyakan lah beberapa hari yang lalu tau. Kita tanya masa dekat Facebook fanpage saya ni, mengapa masalah poket kosong mudah terjadi? Jadi kita adalah komen-komen sikit ni kan. Kejap lagi saya bacakan komen-komen dia. Ghazali San kata, sebab simpan tempat lain, doktor, tak simpan dalam poket. Simpan kat poket orang ke? Poket orang ke, poket lain ke, tak tahulah. Memang tak simpan dalam poket sendiri kan. Sebab itulah tak adalah. Kosong lah jadinya. Zuraini Amal Cantik kata, tak menyimpan, dok. Lebih mementingkan kehendak dari keperluan. Biasa tu. Apa tu, Noradi Udi. Dia kata, sebab tak beringat dari awalnya. Nani Abdullah kata, no planning, dok. Please guide me for a better life. Nak guide lah ni sekejap lagi ni. Nak guide. Setengah jam ya bersama. Kita guide ya, insyaAllah. Dan Norzilatul Akma. Because we had a bad financial planning. Is it correct, doktor? Dia kata. Okay, itulah dia antara mereka yang mengomen di Facebook saya. Dan hari ini, Rosli, kita adalah rakan yang di studio juga. Rakan kita ini baru saja start. Dia buat mentoring dengan saya. Wah. Hari ini hari baru pertama. Ni. Hari pertama mentoring. Hari pertama. Siapa ni, doktor? Nama dia Ali. Nama bukan sebenar. Cewa. Ada nama samaran hari ini. Nama saya Ali. Ali, selamat datang Ali. Nama samaran. Itu nama samaran saya lah. Nama glamour lah. Nama glamour. Nak jadi protege Dr. Niki kan nama glamour. Dan ini Ali kita boleh jadikan contoh ni, doktor. Ya, Ali hari ni kan, kerana apa saya bawa Ali untuk poket kosong hari ni? Kerana hari ni I nak mentor Ali insya-Allah untuk membaiki menjadi stabil dalam kewangan dan bukan setakat stabil, untuk menjadi seorang yang kaya, hebat dan berjaya insya-Allah dunia dan akhirat. Jadi sewaktu kita berbincang ni, sebab tu kita pakai nama samaran lah kan. Betul. Sewaktu kita berbincang ni pagi tadi, ini kejadian biasa kepada anak muda. Ali berapa umur? 23. 23 muda lagi. Ali telah pun 1 tahun setengah bekerja Tetapi tiap-tiap bulan Ali menghadapi perkara yang sama, atau bukan kata tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu menghadapi perkara yang sama, iaitu tiada duit dalam poket langsung. Bila kita kata tiada dalam poket, bermaksud dalam bank pun tak ada lah. Dalam simpanan pun tak ada lah. Dalam tempat lain pun tak ada. Betul kan, Ali? Betul. Ali dia tak boleh cakap banyak. Dia boleh menjawab gitu je. Dia nervous pula Ali. Tak apa, senyuman dia menarik. Okay. So, Ali setakat pagi tadi pukul 9, Ali tiada punyai apa-apa dalam poket. Memang kosong. Dia datang tadi ke office saya, dia ada kereta, dia ada minyak, ya, dan dia datang untuk belajar, mengajilah bagaimana nak reverse benda ni. Kerana saya lalui pagi tadi dengan Ali, saya katakan, Ali, benda ni terjadi setiap hari dalam hidup you. Setiap minggu dan setiap bulan. Kenapa kita tak boleh ubah? Sedangkan kita dah bekerja 1.5 tahun lah bagi dia. Kenapa tak boleh ubah kan? Jadi mungkin Ali boleh kongsikan sedikit apa yang Ali dah belajar pagi tadi selama 1.5 jam mentoring.
Pagi-pagi bertemu dengan pakar keuangan, motivator kita. Apa yang Alin dapat ni boleh kongsi dengan rakan-rakan pendengar yang lain? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Niki. Sebab saya setahun setengah saya bekerja, jadi saya baru realise. Sebab tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap bulan, gaji masuk je tak sampai. Sebenarnya masuk je hari ni boleh habis. Lalu je. Dia hanya masuk kejap parking je. Pasti mesti cairnya. Jadi saya rasa saya teruskan, rasa macam tak boleh. Jadi saya jumpa Dr. Niki pakar keuangan untuk coaching saya, ajar saya macam mana saya nak bina saya punya kewangan. Sebab saya muda. Jadi saya nampak peluang tu lebih cerah lah. Masa bila Ali sedar tu? Kadang-kadang ada yang tak sedar tu kan? Sebenarnya memang tak sedar. Ini yang kita nak katakan kejap lagi kan Ali. Tak apa Ali continue. Sebab apa? Memang dah jadi separa sedar tau keadaan ni. Sebab memang sebenarnya hari-hari sedar. Cuma tak ada action. Macam mana semua fikir biarlah tak apalah. Dia dah biasa hidup macam tu. Dah biasa, dia tak ada rasa macam nak. Sebenarnya nak, tapi action tu tak ada lah. Tak ada dia punya, tak sampai lagi. Bila dah sampai, dah seru, jumpalah dengan pakar keuangan iaitu Dr. Niki Syuhada. Kan? Okey, saya tadi berkongsi dengan Ali tentang ada satu drama Korea lah hari tu saya tengok. Saya memang mengikuti. Popular Korea ni sekarang. Okey, drama ni kan dia cerita tentang 3 wanita. Seorang wanita ni bekerja kuat. Seorang wanita ni dia ala-ala gitu-gitu je tapi kaki shopping. Ya. Dan seorang lagi ni bersuamikan orang kaya. Ada 3 perangai, 3 jenis kehidupan yang ditunjuk. Jadi yang I highlight tadilah, yang I tekankan pada Ali adalah kehidupan wanita yang seorang ni yang bekerja-bekerja tapi dia memang kaki shopping. So tajuk drama tu pada minggu lepas adalah bertajuk ketagihan. Dia kata semua kita ni ketagih tentang sesuatu dalam hidup kita. Ada orang dia memang ketagih sebenarnya untuk hidup menderita. Kerana apa? Dia keep on buat benda yang sama setiap hari untuk mendapat result yang sama. Iaitu menderita. Contoh macam Ali, I cakap dengan Ali sebenarnya tanpa Ali sedari, Ali sebenarnya ketagih untuk hidup susah. Dah menjadi ketagihan. Istilah doktor pakai ketagihan tu. Bahaya tu. Dah menjadi ketagih untuk hidup susah. Sebab itu dah 1 tahun setengah Ali bekerja, Ali tak boleh nak improve, tak boleh nak betul-betulkan kesalahan Ali. Apa yang dalam drama tu tunjuk adalah wanita ni, kaki shopping ni, dia shopping teruk tau. Rosli. Wanita memang suka shopping. Tak juga. Lelaki pun. Tu belakang you tu dah angkat tangan. Abang Brian, chef kita dah angkat tangan. Lepas tu, wanita ni kan, dia ni dapat duit gaji, dia nak pergi je ATM, nak tekan, nak tengok dah kosong. Sebab apa? Semua dah tolak. Sebab kredit kad dia, semua dah tolak. Hari pertama dia dapat gaji dah kosong. Lepas tu, walaupun kosong, dia masih nak ikut kawan-kawan dia. Sebab ketagih punya hal, dia masih nak ikut kawan-kawan dia berbelanja. Sebab orang kan first day dapat gaji, orang keluar-keluar dengan kawan-kawan, makan, minum, tengok wayang kan. Ya, betul. Walaupun dia kosong ni, dia tahu dia kosong, dia masih ada hati nak ikut kawan-kawan dia untuk berbelanja tau. Bukan untuk pergi cari duit. Untuk berbelanja. Jadi, dia ikut kawan-kawan dia. Dia paksa kawan dia belanja dia makan. Dia kata, kau belanjalah hai. Aku ke tak ada dah duit. Dia kata, macam marah-marah. Dalam drama tu tunjuk. Lepas tu dia dekat internet tu, dia shopping internet. Masa dia buat kerja ke office, dia boleh berinternet dan membeli barang. Ada je orang letak atas meja dia boxes, kotak-kotak yang dia daripada internet. Lepas tu sekali dia pergi beli barang untuk dia punya office. Orang pergi beli barang-barang untuk office. Dia boleh stop tu untuk beli 3 cekak. Padahal dia dah tak ada duit. Ini nama dia ketagih shopping. Dia tak ada duit tau, kosong duit dia. Tetap dia nak shopping juga. Dia nak juga cekak tu, menggeletar nak cekak 3. Dan dia paksa kawan yang pergi beli barang dengan dia tu, dia paksa minta. Duit tu. Dia kata, kau bagilah, kejap lagi aku sampai OP aku bayarlah kau. Susahnya kau ni. Dia marah orang kerana sikap dia yang nak berbelanja, iaitu ketagihan dia itu. Jadi pagi tadi Mami semak profil Ali dan Mami katakan ketagihan Ali sebenarnya adalah ketagih berada di tempat yang poket kosong. Walaupun sebenarnya tak logik, dipikir tak logik. Tapi sebenarnya logik. Kalau kita bukan ketagihkan kita ni poket kosong, kenapa kita asyik buat benda ni tiap-tiap hari? Kenapa kita asyik tiap-tiap bulan rutin kita itu sama yang kita rutin? lakukan. Kenapa jadi rutin kalau sebab tak ketagih untuk memerlukan
untuk jadi begitu. Itu yang tadi kita dah kupaskan di pagi hari. Ramai yang tak sedar tu kan. Tak sedang sedar. ketagihan itu. Ya, ketagihan ialah satu benda yang kita buat sampai menyusahkan diri kita dan menyusahkan orang di keliling kita. Apabila kita buat sesuatu yang ketagih begini, itu bermaksud kita telah ketagih. Apabila kita dah mula menjadikan perkara yang kita buat itu menyusahkan orang di keliling kita dan diri kita sendiri. Jadi dalam drama tu dia tunjuk bila kawan-kawan dah mula marah, kawan-kawan cakap, boleh tak kau stop shopping sedangkan kau tak ada duit? Sedangkan kau negatif sebenarnya, dah meminjam lebih daripada had. Tapi kau masih lagi nak shopping, boleh tak kau stop? Sampai kena marah dan herdik oleh beberapa orang. Akhirnya wanita tersebut balik rumah dengan menangis. Dengan tangisan dia potong kad kredit dia tiga keping. Okey, itu bermaksud dia telah pulang ke pangkal jalan. Tetapi jika tidak ada support yang betul dari orang di keliling, dia bakal untuk menjadi yang dahulu juga. Kerana ketagihan ini sebenarnya amat susah untuk kita tukar sebenarnya. Ya. Tapi saya ada pesan dengan Ali tadi, ada 5 cara Ali boleh mengubah ketagihan tersebut. Jadi mungkin Ali boleh recap. Nanti Dr. Niki akan bantu-bantu kalau you tak ingat. Okay? First, mingle dengan the right person. Contohnya kalau kita nak berjaya, kita kena ikut orang yang berjaya lah. Dah nampak dah tu, saya dah nampak dah depan saya ni. Macam kita ambil exam lah. Ambil exam, kalau kita nak dapat A, kita duduk sebelah orang yang pandai. So kita duduk sebelah kopi dia. Copy and paste lah. Ini saya tak ajar ya. Ini Ali ni pandai-pandai. Ada tambah-tambah. Maksudnya beberapa tahun sebelum tu berkawan dengan orang pandai, dia tolong ajar you. Okay, yang kedua, kita dengar selalu dengar lagu yang bermotivasi untuk menaikkan semangat. Yang ketiga, atau rancangan-rancangan radio, saya kata kat dia kan, pilih rancangan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat tu. Macam kata radio bernama radio, kita ada Bijak Wang, kalau tiap minggu kita dengar. Ada hari kita mula nak balik ke arah yang lama, balik ke tagih yang lama, tapi bila kita dengar balik rancangan, kita akan dimotivasikan untuk tak buat perkara-perkara tersebut. Lagu-lagu yang bagus untuk didengar. Sebab tadi pagi I tanya Ali, lagu Ali sekarang lagu dengar apa lagu favourite Ali yang Ali duk dengar? Ali cakap tak ada, apa-apa je. Lagu Korea tangkap muat, you know? Tangkap muat punya lagu. Itu maksudnya kita tidak memberi apa-apa pada minda kita. Kalau hari-hari kita tonton ni akan beri kesan pada diri kita, Doktor. Ya. Kalau kita dengar katalah satu lagu macam Gemilang. Kan? Gemilang itu macam-macam dia punya kan. So kita dengar pada situ, kita boleh mengubat kat dalam. Dan of course lah, kalau pagi-pagi kita pasang surah-surah yang bagus. Itu I memang ajarkan on je surah Al-Baqarah. On, dengarkan selalu. Jadi ada satu healing proses daripada dalam. Untuk ketagihan ini, nak berubat ni nak mengubat diri ya. Jadi tak boleh kita tangkap muat je, apa-apa lagu je, apa-apa rancangan je. 24 jam sehari itu berapa jam kita dengar lagu-lagu yang lagi terbaik. Setiap kali kita dalam kereta, kita memilih bahan-bahan. Ini yang saya katakan pada dia. Memilih bahan-bahan untuk masuk dalam pendengaran. Dan ketiga, yang kedua, yang ketiga baca buku. Baca buku macam baca buku motivasi. Motivasi lah. Jadi saya tanya Ali tadi, Ali sekarang tengah baca buku apa? Jadi Ali 5 minit nak menjawab. Saya kata, Ali jawapan dia tak ada buku lah. Jadi saya terus keluarkan daripada dompet saya ni, yang saya bawa ni, buku yang saya sedang baca sekarang. Saya tunjuk pada Ali, ini buku Mami baca, dan inilah Sabtu Ahad hari tu Mami penuhkan minda Mami dengan buku ini. Tajuk dia marketing, bagaimana membuat advertising yang betul, pemasaran. Jadi kita masukkan idea-idea yang orang dah tulis buku ni susah nak tulis. Kita baca sahaja. Mereka dah lalui. Kan? Kalau tak nak poket kosong, kita buat 3 perkara ni. Sebenarnya 5, Ali dah sebut 3. Kita buat ni. Please, kalau pendengar juga buat ya, come back to me dalam masa seminggu ni lah, cakap kat saya. Seminggu je pun dah cukup. In fact, hari ni buat pun dah cukup dah untuk mengubat ketagihan kita kepada poket kosong. Dapat rasa perubahan tu? Memang akan rasa. Ali sekarang pun ikut ni pun dah rasa dah ni. Betul? Rasa? Baru setengah jam ikut saya. Dah cerita-cerita positif kan? Dah cerita positif. Dah lain jadi dia. Okey, nombor 4 apa Ali?
datang coaching dan seminar, datang trading, macam recharge lah. Yes. Diri sendiri. Macam Tu I tanya Ali. Ali last kali Ali pergi ke seminar berbayar bila Ali? Cuba Ali jawab. Last kali pergi seminar berbayar? Tak ada. Tak boleh diingat. Jadi kita kena invest duit pergi ke seminar tersebut dan coaching-coaching dan training-training untuk membetulkan kembali apa yang tak betul. Kalau tak kan Rosli, dia macam kita berfikir tu dalaman kita aja. Kita tidak ada sebarang coaching dari luar kan. Kita bersama kita macam mana sini. kita nak improve je. Kita bersama kita je. Kita duk fikir-fikir balik-balik itu. Itu yang jadi kita tu. Jadi kita tu. Jadi tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan perkara yang sama akan berlaku. Betul cakap ni, Ali sekarang dalam poket Ali memang kosong. Sebenarnya pun dah berhutang tadi RM5 untuk siapkan suatu buku yang kita suruh. Betul kan Ali? Ali tersenyum manja. Kita akan sekarang. ikut perkembangan Ali. Ya, kita mesti ikut perkembangan Ali. Dan kelima Ali? Kelima Ali ingat apa? Tak ingat. Okey, tak ingat Melawat. Tempat-tempat. Melawat tempat-tempat yang seperti macam hotel-hotel hotel-hotel mewah. Pusat pembangunan kereta mewah, menarik kita punya aura lah. Ya. Masjid-masjid yang mewah, masjid-masjid besar, Restoran. Restoran tu mesti. Abang Brian dah kata dah. Sebab apa? Kalau kita tak ada duit, okeylah tadi perbincangan kita pagi tadi macam mana Mami kalau tak ada duit nak pergi restoran? No, you pergi yang open space macam dekat hotel mewah tu, just order air kosong saja. Sebenarnya itu yang saya buat. Kerana saya dimentorkan begitu. Saya diajar, Niki kalau nak ubah diri anda, 5 perkara ni buat. Jadi saya dulu bila dapat pengajaran tu, saya terus amalkan. Tak datang, bukannya banyak pun duit saya perlu belanja untuk berada di tempat yang mahal, kerana kita boleh walk in saja, berjalan terus ke dalam tempat-tempat yang mahal dan melihat barang-barangnya, tak perlu beli, berada di sekeliling. Macam hari ini saya akan bawakan Ali selepas kita di radio, saya akan bawa dia ke suatu pusat membeli belah orang kaya-kaya. Tak boleh cakap lah tempat dia kan. Tempat mewah sangat. Yang Ali hanya perlu lakukan adalah berjalan di situ saja. Menikmatinya. Dan nanti ini minggu depan kita boleh dengar motivate apa kita, Ali cakap. Doktor? Ya, kerana dari pandangan kita. Dan sebenarnya saya dulu pun buat gitu dan sampai sekarang saya jadikan satu habit saya, iaitu berjalan di tempat orang membeli mewah-mewah ni. Kerana you akan nampak orang bawa 5-6 beg. Ada orang yang bawa maid dia, 2 orang untuk bawa maid, untuk bawa maid pula, untuk bawa beg. Barang you dia beli akan tu. tengok orang dengan keluarga, dengan anak-anak dia apa semua, bagaimana mereka hidup. Di situ dia boleh mengubat jiwa kita di dalam ini yang mempunyai banyak ketagihan-ketagihan negatif yang boleh menginsafkan kita. Dan kita boleh lihat mereka membeli belah tanpa melihat harga. Ya. Ambil je. Dan mereka sangat stabil. Kan? Ya. So itu yang saya dah beritahu 5 perkara untuk berubah hari ini. Jika poket anda kosong, kadang-kadang macam mana tak tahu macam mana sangat, tolong just buat ini saja. Pertama tu kawan lah. Kawan mesti ditukar kepada orang, bukan ditukar ditambah. Ditambah ya. Tambahkan masa untuk berada dengan rakan-rakan yang lebih baik, lebih positif dalam hidupnya. Buat ni satu je pun dah cukup. Sebab tu saya jemput Abang Brian datang hari ni kerana Hai Brian. Abang Brian ni macam lagi. Apa tahu Brian ni? Brian ni macam satu idola juga untuk anak saya. Kerana Brian adalah kawan anak saya sebenarnya. Di mana minggu lepas Brian bawa anak saya dan anak-anak beberapa rakan yang lain untuk buat charity. Untuk membantu orang yang lebih susah, orang dalam keadaan susah. Kita yang ada tenaga ini, Ali, kita yang ada tenaga ini, buat sesuatu untuk charity. Jadi saya suka anak saya hari sebab yang hari charity Sabtu ni pun itu. dia boleh akan macam healing, mengubati jiwa kita. Dan kita memang nak menerapkan dalam budak-budak kecil ni kan semangat bersyukur ya. Bila kita bersyukur, kita buka ruangan untuk lebih benda datang kepada hidup kita. Betul. Bila kita macam asyik-asyik fikir pasal, betul tak doktor ni, kalau tak ada mestilah tak ada je kan. Betul, itulah ketagih. Dah tak ada pun pergi shopping juga. 3 cekak lagi dia belinya tu. Paksa kawan bayar. So memang kenapa ketagihan kat dalam?
So memang hari tu kita orang kat Relay for the Life, kita telah menjemput adik-adik kita untuk bersama-sama menjual cookies yang diorang buat sendiri yang saya bawa ni. Besar cookies dia. RM5 ni. Tapi projek ni adalah projek 1 tahun. Kita nak menggalakkan budak-budak kecil, mereka yang lebih muda untuk menjual benda-benda yang mereka telah buat, sama ada cookies ke, apple ke, apa yang menyihatkan. Mereka buat sendiri, Brian ajar. Kita akan mengajar mereka, kita akan mengajar mereka teknik-teknik pemasaran juga. Jadi dari kecil kita akan menerapkan nilai-nilai semua ni dengan harapan kita tidak akan ada situasi cekak tu lah kan. So kita iaitu sekarang situasi mementingkan diri, betul? Tiga cekak pun nak beli lagi dan walaupun tak ada duit, itu mementingkan diri kan. Sekarang kita memang nak mengajar adik-adik kita bahawa betapa susahnya mereka. Ada orang yang lagi susah sebab charity ni adalah untuk menolong budak-budak yang ada kanser. Sebab saya sebagai seorang duta untuk Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia, saya telah sebab saya memang suka budak-budak dan memang ajar budak-budak. Itulah namanya Abang Brian datangnya kan. Kalau tak Chef Brian ke Chef Abang Brian, orang pun tak tahu nak panggil apa, tapi Abang Brian je lah. So program ni adalah untuk 1 tahun dan kita memang nak menjemput sebanyak mungkin sekolah-sekolah untuk datang bersama kita untuk menjayakan kempen ini. Target kita ada target Dr. Nikki yang ajar kalau kita nak mencapai sesuatu kita kena set target yang realistik, betul, bajet itu. So kita punya target memang 100,000 untuk 1 tahun ini dan kita akan menggunakan ataupun menggalakkan adik-adik kita yang mengutip dana itu, bukan orang-orang besar macam kita, tapi kita akan membantu mereka. Saya akan menjemput sekolah-sekolah untuk datang bersama untuk menjayakan projek ini. Juga saya menjemput badan-badan korporat seperti CIMB Wealth Management, seperti Bernama Radio yang ingin menolong kita untuk menyebarkan mesej ini, sebab ini adalah platform. Kita nak mencipta platform untuk bagi adik-adik kita untuk menerapkan nilai-nilai murni yang kita telah katakan tadilah. Taklah kita ada situasi cekak-cekak lagi kan, doktor. Dari segi situ juga saya boleh menyebarkan bahawasanya pendapatan kita itu, ingat, 50% kita simpan untuk diri kita dan masa depan. 50% lagi kita belanja. Dan dalam 50% itu kita boleh sampai 25% bagi kepada orang lain dengan charity dan sebagainya untuk membantu orang lain pula. Bagaimana respon? Jadi, bagus selama ni percaya tak bang? Hari itu kan kita orang, sebab it's a charity event 16 jam, kita orang jalan simbolik lah untuk mengingati mereka yang telah meninggal dunia pasal kanser, untuk merayakan orang yang telah sembuh daripada kanser dan juga mendorong mereka yang sedang menghadapi kanser. So it's a 16-hour relay walk. Dan memang ada banyak orang sana, banyaklah orang yang jual benda-benda untuk raise money untuk for that cause. Saya adalah kawan-kawan yang popular sikit yang datang dengan I tu. Tapi diorang pun raise a certain amount, tapi adik-adik kita telah berjaya dalam 3 jam je 300 cookie mereka dah jual. Diorang dah meraih dana sebanyak RM1,500. So we are 1% of the 100,000 tu. Daripada adik-adik kita sendiri. Adik-adik kita. Kita tak ajar apa-apa. Kita memang menerangkan kepada mereka mereka buat ni untuk apa kan. Tapi secara semula jadinya ada mereka yang memang dalam kelas saya tu kan, ni memang anak murid saya lah, termasuk anak Dr. Nikki Elaine, yang memang diorang dalam kelas senyap je. Tapi bila saya dah ceritakan kepada mereka apa yang anda buat ni akan menolong orang lain, mereka begitu semangat tau. Saya memang, dan bila menjual bagus sangat. Teknik pemasaran memang tak diajar, tapi memang dalaman sejak dipupuk. Katanya dipupukkan dari kecil. Betul. Itu yang doktor cakap tadi, bila kita didik mereka, ajar mereka environment itu. Dia tak perlu sebenarnya teknik pemasaran itu, tidak teknik cari duit ni lah saya cakap tak perlu diajar sebenarnya. Kalau di dalam Man Ali ni telah keluar satu putik, kenapa nak kaya? Kenapa mesti ubah hidup? Kenapa tak boleh lagi tiap-tiap bulan poket kosong? Jika dia dah faham itu, automatik dia akan berjaya dan membuatkan kejayaan. Dan pagi tadi I cakap dengan Ali, bukan sekadar kaya, berjaya, hebat diri kita saja tau. Kita boleh bantu orang lain di keliling kita untuk berjaya, hebat dan lebih daripada apa dan memang selaras dengan tip Dr. Nikki nombor 1 tu, mengelilingi diri anda dengan orang-orang yang berjaya walaupun mereka masih kecil lagi, mereka akan pilih orang yang bila mereka jualkan, mereka pilih rakan-rakan yang cukup excited. Sebab bila kita excited, kita senang nak jual benda kan. Mereka pandai pilih tau. So that kita actually bila saya ajar budak-budak atau adik-adik anak-anak kita, kita banyak belajar daripada mereka. So memang itulah saya nak menyeru semua orang untuk menyahut cabaran ni, untuk sama-sama dengan kita untuk meraih dana bagi
mereka yang ada kanser, terutamanya budak-budak. Jadi kalau anda ingin join kita, anda boleh email kita di info@abangbrian.com, iaitu info@abangbrian.com, ataupun anda boleh sendiri layari laman web www.abangbrian.com. Ada 4 W dah. Oh, W. Dah meraih banyak sangat ni. www.abangbrian.com. Di sana kita dah start 1 meter. Untuk menyukat kita punya progress. Ini memang ceramah macam masak kewangan ni. Macam masak juga lah. Ada sukat-sukat tu, kan. So kita dah ada 1% dah. Kita dah sampai 1% dalam satu hari je. Nak mencari 100,000. Kita nak meraih dana RM100,000 Malaysia. Oh, RM100,000. Kita nak Jadi target kita dah ada 100. tadi dah 1,500 kan, yang minggu lepas kan. So dah 1% Jadi dah. boleh ke abangbrian.com. abangbrian.com. Kita ada satu section yang dipanggil Let's Help, mari kita menolong. Dan kita boleh sama-sama menolong. Doktor, kesimpulan soalan-soalan di Facebook banyak, tapi apa yang saya lihat kesimpulannya, kebanyakan mereka bila doktor tanya kenapa poket kosong, pendapatan tu berkurangan, belanja yang lebih. Dan mereka tanya doktor kat sini, barang dah naik tapi gaji mereka sikit. Macam mana nak salahkan mereka? Mungkin doktor nak komen sikit. Ya, itu yang kita katakan tadi pagi kita dah bincang dengan Ali juga kan. Ada juga tadi dalam mentoring saya pagi tadi seorang lagi bernama Khairul, bukan nama sebenar. Dia tanya, kalau makan gaji kan, macam mana nak bagi banyak lagi kan? So saya kata tak semestinya kita makan gaji kita hidup poket kosong tau. Ada yang kita panggil dulu-dulu father dia, bapak dia seorang pekerja di BKL, ingat tak? Mempunyai 3 buah rumah untuk disewa. Wah. Dia adalah seorang pekerja di BKL yang biasa. Orang kata, bukan kata mewah sangat. Tetapi bagaimana dia menguruskan wang dia. Kerana dia tidak ketagih dengan nak pergi beli barang, nak pergi makan yang mahal. Macam dulu saya pernah sebutkan, ada orang poket dia kecil tetapi nak pergi minum Starbucks setiap hari. Itu adalah ketagihan. So kita kena tahu tu, adakah kita menguruskan wang kita dengan betul. Jadi tak semestinya kita bergaji kecil tapi kita tidak boleh mewah kemudian hari. Kita banyak pilihan. Yang mana kita pilih? Banyak pilihan. Orang yang banyak juga 20,000, 30,000 gaji, 50,000 gaji pun tak mewah-mewah juga, masih juga dalam keadaan berhutang kerana mereka adalah ketagih. Baik doktor. Di penghujung siaran kita hari ini ada soalan mingguan. Untuk kuis bijak wang. Doktor, ramai dah tunggu tu. Okey. Ini untuk iPad 3 atau free iPad 3. Free you all. Nama dia iPad 3. Orang selalu tanya iPadnya 3 ke doktor nak bagi? Dia orang selalu berlawak dengan satu iPad 3 untuk seorang Okey. So soalan kita hari ini adalah apakah 5 perkara yang kita boleh buat hari ini juga untuk mengubah daripada poket kosong kepada poket yang penuh. Ali dah kongsi, doktor dah kongsi. Ali dah kongsi, I dah kongsi. Brian lah yang boleh jawab kan? Brian boleh korang jawab. kat sana kalau dengar baik jawab. Kalau tak Brian yang ambil iPad 3 tu kan? Brian, sukses. Semoga sukses lepas ni untuk program ni. Sama-sama kita sokong. Doktor, terima kasih doktor. Salam sayang kepada semua pendengar. Terima kasih. Ali, kita nak tengok perkembangan Ali selepas ni. Ya, boleh. Semoga berjaya dan teruskan perjuangan. Semangat kena kental doktor. Sangat kuat. Kawan dengan Brian sekali. Boleh belajar masak. Betul. Jom. Betul. Brian Boleh sangat bagus. jimat duit juga kan kalau masak sendiri. Biskut ni bagi saya ke apa? Yelah, ada lagi untuk Dr. Niki, untuk semua orang. Baik, terima kasih semua. Itu saja Bijak Wang kita hari ini. Semoga kita jumpa lagi minggu depan. Bijak sana, bijak sini, pastinya hanya di Bernama Radio 24.